Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK menyalurkan 4.5 juta ringgit kepada Yayasan Islam Kelantan YIK tahun ini. 2.5 juta ringgit daripadanya diperuntuk bagi emolumen guru dan aktiviti berkaitan pendidikan. Yang di-Pertua MAIK, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz maklumkan, sumbangan digunakan bagi menampung kos makan minum pelajar di Sekolah Mahat Tafiz YIK dan Mahat Sains Tok Guru. Semenjak 2014, 29 juta telah diagihkan pada YIK sumbangan daripada MAIK. Dan satu lagi ialah sebenarnya belanjawan MAIK ni bukan sahaja YIK lah. Pendidikan tiap-tiap tahun dalam 20 lebih juta kan. 20 juta lah. Lebih kurang 20 juta tiap-tiap tahun dalam belanjawan di MAIK. Sejak 2016, MAIK membelanjakan lebih 18 juta ringgit untuk baik pulih dan membeli perabot bagi 93 sekolah melalui Wang Ehsan Negeri. Ia turut digunakan bagi membina bangunan tambahan 3 tingkat melibatkan 8 sekolah YIK.